Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke episod podcast Mek Kelantan. Sukses Mek Kelantan. Okay, salam Syawal. Alhamdulillah, dah boleh makan dah lah. Itulah masa. Ni pun nampak ceria Ustazah hari ni. Dan harapnya penonton kita yang bersama dengan kita pada hari ni pun dalam keadaan yang kita panggil ria-ria lah. Sempena bulan Syawal. Ini katakan bulan kegembiraan untuk umat Islam. Okay, jadinya Ustazah, Ustazah ada semua kita sebelum-sebelum pada ni. Jadinya saya tak introduce lah Ustazah. Okay, saya ni branding Mek Kelantan. Sangat kuat lah. Kira kalau Ustazah Mek Kelantan kan, Ustazah Asma Hussein lah maksudnya. Antaranya. Okay, jadi Ustazah, kita nak catch up berkenaan dengan Syawal lah sikit. Dan juga mungkin isu semasa. Sana sikit, sini sikit. Kita buat secara santai sempena pada bulan Syawal ni. Okay, jadi Ustazah, untuk yang pertama lah. Saya rasa hok ni dah start raya kak. Kalau orang-orang lama lah, orang berusia sikit tu, dia masuk raya kedua, raya ketiga tu, dia duk mikir nak puasa ni dah. Ya, betul. Jadi nak tanya Ustazah jugalah berkenaan dengan pandangan Ustazah berkenaan dengan puasa ni, kelebihan dia. Dan mungkin untuk wanita, ada main nak puasa sunat saja dulu kau, nak combine kau, kau nak ganti dulu kau, muka banyak dalil kan. Ya, betul. Mungkin Ustazah boleh share POV Ustazah. Okey, mengenai puasa ni kan, saya sukalah nak macam ukit hok dulu-dulu kan. Kalau orang dulu-dulu raya kedua tu dia start puasa dah. Oh, mantap. Sebab dia gini, kalau dulu ke saya ingatlah kalau kita tua terutamanya. Tapi kalau di petani pun gitu juga. Sebab dia lebih kurang Kelantan dengan petani. Betul. Dia raya pertama tu kalau di petani ni dia tak meriah sangat. Dia macam kalau saya balik sana dulu-dulu, masa kecil-kecil, raya tu makan semua rumah tupak. Lalu kalau di Kelantan ni pun, kalau rumah tua tu biasa je lah gaya biasa. Tapi gaya kedua tu dia start puasa dah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu gaya ni tu meriah. Baru dia gaya barulah gaya sungguh-sungguh. Kalau di sebelah sana tu dia akan gaya tepi kubur. Kata apa gaya atas kubur. Kita pun ada juga di Kelantan dulu-dulu. Dia sebenarnya bukan gaya atas kubur. Masa tu dia nak ziarah panggil ni tok nenek moyang keluarga lah. Lepas tu dia kupur ramai-ramai. Dia bukan duduk atas kubur, dia duduk tepi kubur sambil cuci kubur. Jadi semua masa tu kalau nak jumpa waris-waris tu kupur situ. Pesing dia dulu. Jadi cuma persoalan selalu timbulnya nak puasa ni dulu kau puasa gati dulu. Okey, sebenarnya gini kita tengok pada hadis lah, hadis kuat tu siapa hok mana-mana hok puasa ni hari pada bulan Ramadan tu kan. Lepas tu dia ada hadilat dia. Jadi ada yang ambil pandangan mana-mana puasa ni hari tu. Jadi mana-mana puasa ni hari, jadi ada setengah pandangan dan kebanyakan yang buat lah, terutama kalau wanita muda ni dia kadang-kadang nak gati tu masalah. Sebab dia beranak lagi, nyusu lagi, nak gati tak ada, nak puasa ni tak ada, hijau lagi dan sebagainya. Jadi kebanyakan akan buat kira raya puasa ni tu sekali dengan puasa gati tu. Tapi kena niat puasa gati. Sebab puasa ni tu adalah sunat. Puasa gati tu adalah fardu. Betul tak? Jadi kita kena niat puasa fardu, maka dibuat pada bulan Syawal, maka dapat pahala. Itu satu jenis. Ada satu lagi pandangan mengatakan kita kena utama ke hak fardu dulu berbanding dengan hak sunat. Betul. Jadi setengah tu kalau dia ada luar macam tua dia akan perabi dulu puasa gati. Lepas tu barulah dia start puasa ni. Tapi ada juga pandangan ni sebenarnya ada dalil berlaku. Tapi kita santai tak silap tu dalil sosok. Okey. Tapi ada juga yang dia kata oleh kerana lah kita boleh gati ni selama 11 bulan lagi masa untuk gati. Dah ada hadis Aisyah pula yang gati ni dekat Syaban baru gati. Maknanya boleh gati sampai Syaban, Syaban semula. Oleh kerana tu maka mereka utamakan puasa ni dulu. Selesai hak tu bulan lain dia kata boleh gati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua tu ada dalil lah. Cuma puan-puan rasa hak mana dia. Kalau saya ni kadang-kadang masalah tu lah, saya ni berahi ni awati berahi beranak boleh puasa. Jadi makanya gati tu banyak lah. Tak nak cerita. Kalau bayangkan kalau saya beranak, saya pernah beranak 7 hari puasa. Gati berapa lama? Pas capur pulak dengan hek berecek. Kadang-kadang 15 hari bergati. Maka akhirnya biasa saya akan fardu tu, tapi dalam bulan Ramadan maka dapat puasa ni. Kau tidak tak ada. Lepas tu sejak akhir-akhir ni kadang-kadang saya jadi darah rendah. Bila darah rendah kita nak puasa ke agak dia agak efek lah kesihatan. Doktor suruh jaga kesihatan. Maka saya pun pilih lah
mana-mana hari pada pada Bulan Syawal, Syawal. maka dapat pahala tu. Saya anggap tu je lah. Kecuali mampu. Hak pentingnya poso, jangan nak poso. Masalah kita lah ni baca hukum ria-ria poso ni pedok. Itulah. Apa-apa habis? Sebabnya gini lo ni ke office terbuka. dia Rumah punya terbuka. sama. Lepas tu jabatan terbuka, kawan terbuka belakang lo ni. Last kali poso dok. 30 hari tu 30 hari lah. Rugilah. Okey, jadinya banyak pandangan lah. Sebagaimana yang Ustaz cerita, yang penting kita kena kenal diri kita lah kot. Yes, yang Masing-masing penting wanita poso ni. lah setara mana. Betul? Asal poso. Gitu. Okey, jadinya tadi kita kecek pasal poso ni. Tapi sebenarnya untuk bulan Syawal ni ataupun mana-mana bulan Islam ni, tak adalah kita kata ibadah tu strict pada satu bentuk saja. Jadinya mungkin ada ibadat-ibadat sunat lain yang ada cuma tak sepopular dengan poso ni. Kalau Ustazah mungkin boleh share? Okey, sebenarnya hak mana kita duk berlatih pada bulan Ramadan tu boleh diteruskan macam biasa, kecuali tarawih lah tak boleh. Betul. Kalau nak puasa tu boleh. Kalau nak mengaji Quran habis balik 3 kali pun boleh. Ya. Nak berzikir, nak istighfar, nak qiyamul lail semua boleh. Tapi pasal apa jadi bulan Syawal ni tok si belakon ni? Kalau almarhum Tok Guru ni Aziz lah. Siapa pernah dengar ke? Ya. Tok Guru ni terkenal dengan suka qiyamul lail. Tak kisahlah bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan. Saya ada kawan-kawan ke yang orang kata ada pengalaman lah ke. Tok Guru ni walaupun mesyuarat lewat mana pun. Betul. Travel sampai pukul berapa? Pukul 2 pagi. Pukul 4 ni mesti bangun. Aku Tok Guru. Dan saya belajar lah, ada juga pimpinan wanita kita yang lebih kurang tu. Tahu tak siapa dia? Pengalaman siapa saya tu, sendiri Ustazah? lah. YB Datuk Zailah. YB Kak Allah ni, saya pergi mana-mana dengan dia lah. Saya pernah pergi Turki dengan dia. Lepas tu Malaysia, kalau seluruh Malaysia tu macam-macam lah. Kak Allah ni kadang-kadang dia tidur ke 2-3 pagi. Tapi dia mesti bangun qiyamul lail. Amalan dia. Bangun qiyamul lail. Tu bukan boleh bosan tahu. Bangun qiyamul lail. Lepas tu sudah qiyam semua, dia wajib akan pergi surau atau masjid berdekatan. Tu style dia. Saya kata, weh, lu ganas sangat. Kita dengar cerita almarhum Tok Guru. Rupanya anak didik Tok Guru seperti YB Kak Lah dan wanita Kelantan pun ada juga. Jadi maknanya kalau bulan Syawal boleh buat seperti biasa. Tapi pasal apa yang kita jadi Syawal tu happy. Lupa habis. Lepas tunggu Ramadan balik. Kalau orang macam ni dia panggil orang yang Ramadaniyun. Tapi bukan yang betul-betul fokus pada ibadat dan cinta Allah SWT. Gitu. Okey, jadinya segala amalan ibadat sunat yang dibuat waktu Ramadan boleh je. Untuk diteruskan. Kecuali terawih lah, tak boleh. Tu je lah. Betul. Macam sedekah ke dan sebagainya lah. Okey, jadinya menarik tu cerita berkenaan dengan pengalaman pasal Tok Guru Aziz dan juga YB Datuk Kak Lah tadi tu. Mungkin kita boleh jemput YB Datuk Kak Lah untuk dia kongsikan. Ya, saya rasa kan Awati patut jemput sebabnya Baby Kak Lan saya tahulah lagu mana Mari Tenaga dia. Anak sembilan. Benar kan? Menggak sore anak meleh. Lepas tu duduk atas jalan semua dalam banjir semua. Lepas tu macam mana dia boleh mulai tengok badai pun bukannya kecil macam Awati selalu tak apa kecil. Macam mana dia dapat tenaga tu kekuatan rohani yang menggerakkan fizikal dia tu kita nak tahu juga. Kita kena belajar lah wanita Mek Kelantan kena kuat macam tu. Okay. Mungkin nanti ke episod yang seterusnya khas kita akan jemput nanti insyaAllah kalau ada rezeki. Okay, jadinya tadi kita catch up pasal ibadat sunat dan juga puasa di bulan Syawal. Tapi kalau kita masuk isu semasa sikit lah, terkini ni kalau di peringkat persekutuan lah, kita punya Perdana Menteri macam buat pengumuman lah, katanya macam tak buat lah rumah terbuka dan sebagainya. Jadi sebabnya krisis ekonomi, disebabkan juga pergolakan yang berlaku secara global lah. Jadi gano kita di Kelantan ni Ustazah rasa macam efek juga tak rakyat Malaysia berkenaan dengan krisis ekonomi? Sangat terkesan. Saya rasa wanita lah terutamanya. So wanita ni dia pengurus rumah tangga. Dia menentukan barang dapur, cara lagu mana nak bagi anak makan. Betul tak? Jarang lah tok lelaki nak cara berlakon masuk ke apa pergi makan ke anak. Biasanya kita. Jadi kecerdikan mengurus rumah tangga itu terletak pada wanita. Jadi kita ni kena banyak lah mula berjimat cemat balik. Ada beberapa perkara lah saya rasa kita kena ambil tahulah. Nombor 1, suasana
ekonomi semakin teruk ni adalah real. Minyak ni memang semakin naik dan pasca perang dia berlarutan ni. Jadi pasca perang ekonomi ni agak teruk. Jadi kalau kita rasa kita nak gejala lah, nak pakai comel-comel lah, lepas tu nak beli berlebih-lebihan tu, dulu. Mah pun kita kena tengok tahi juga lah ni. Betul. Kelantan kan sangat sinonim dengan mah. Mah pun kena tengok tahi. Kalau rasa boleh cekok. Kalau dok, dulu. Tengok kepada naik tu harga. Kena ambil tahulah. Lepas tu kita ni kena tengok ekonomi rumah tangga. Sekat mana kita boleh. Jadi kita kena bijak. Macam mana nak memastikan walaupun dengan suasana ekonomi yang terhad, tapi kita dapat menyediakan makanan yang bergizi. Berkhasiat. Lepas tu budak anak kita boleh sekolah molek. Lepas tu cerdah molek, suami kita boleh kerja molek. Lagu mana? Situ tu orang tua dulu ada berlaku dah. Betul. Satu yang kedua, saya rasa ginilah. Kita sudah mula kena kreatif dan inovatif dengan pengurusan rumah tangga termasuk makanan dari dapur. Maknanya ginilah, katakanlah kita ada duit banyak ni. Macam mana dengan duit banyak ni kita nak masak tapi still lagi anak-anak kita ni boleh hidup dengan sempurna dan cukup makan, minum, pakai tapi secara sihat. Bukan kata mewah lebih-lebih. Betul. Maknanya bila kita tengok banyak ada makanan banyak ni ya. Mungkin ada telur sikit, ada ikan sikit, ada sayur sikit. Lepas tu kalau rasa tak mampu nak beli sayur mahal, okey kita start tanam tepi rumah. Kita kena start dah benda-benda gitu. Dia kena balik macam dulu. Tu yang kedua. Yang ketiga pula saya nak sebut, kita dah kena start dah persediaan. Baliklah supaya dulu amati. Kalau di Kelantan pun saya ingat dia memang ada persediaan. Contoh kalau nak berlaku masalah apa-apa, ya tak ada masalah sebab dapur tu ya prepaid dah. 5 kilo. Apa tu? Kalau kita pergi kapal lagu tu amat gitu. Berah kau. Berah tu si pedah. Berapa guni berah? Kalau ada kegapo tak apa ya kata. Kalau tiba-tiba sawah tak jadi, noreh kemarau gitu dulu. Ada dah paling kurang boleh makan atas rumah ya kata. Jadi berah tu si pedah. Stok lah. Lepas tu biasa kita sipenya minyak. Minyak masak tu kan. Kalau cuba pergi tengok rumah kapur-kapur tu kan. Kalau tua lama-lama dia kasi jujur botol minyak. Ada duit lebih sikit lagi beli lalu. Kita ada duit lebih sikit, kau nak beli gelain, beli tudung lah, make up gapo lagi tak ni lah. Kita duduk tengok TikTok. Dulu dok ada pitih lebih sikit, ya pergi beli minyak. Tepung, telur, lepas tu berah, lepas tu nan kat tepi. Lepas tu kalau siapa hok jenis kalau katalah ada ruang kecil kan, belilah beledi tanah pegoi ke keli boleh lah ni. Paling kurang anak kita ni dapat protein. Kalau duk kapung tu tanahlah ke kapur, pegolah ke kapur, sudah kena mula. Jangan jadikan alasan saya susah, YB pun kena bagilah pack makanan saya. Selama mana kita nak gantung ke manusia yang lain. Kalau kita wanita Kelantan terkenal dengan cerdik, bermula hari ini kita kena cerdik juga menguruskan ekonomi rumah tangga dan juga persediaan rumah tangga kita. Jadi 3 benda ni lah saya rasa kita kena ambil cakna lah. Tunjukkan kepada wanita lain seperti Kelantan. Ini cara wanita Kelantan bijaksana menguruskan rumah. Berdikari. Berdikari. Kita terkenal sangat independence. Gitu. Kalau pandai nego, mestilah juga pandai urus. Yes, macam tu lah. Okay, jadinya kena masuk ke fasa penjimatan dah lah. Kita kalau ikut ke ekonomi lah ni, mungkin tak rasa mana lagi. Tapi kalau berpanjang macam Ustazah ya, kita keserah lah. Tapi kalau saya ni terasa dah mati. Terasa dah. Sebab saya kerja driver. Bayangkan diesel lah ni RM4.70 lebih. Kalau yang premium RM4.90 lebih. 5 jam minyak weh. Kalau di Thailand dia sebut dah, jangan lagi jalan-jalan sangat di Thailand lah ni sebab minyak dia kena catu ke rakyat dia. Takut kita pergi ni habis minyak kita tak boleh pulak. So beringat belakang lah lo ni. Jangan kata tak apa Ustazah, tak apa ada tak okey hok mari mesti macam COVID itu. Hok ni lebih teruk daripada COVID dek. Kena kabar sikit. Itulah. Gitu. Itu moga semua kada dunia ni. Ni negara-negara hok kita panggil bukan nombor 1 ke pengeluar dan sebagainya akhir bermasalah lah. Okay, jadinya Ustazah kita kecek bab ekonomi tadi. Tapi ekonomi ni pun dia jadi kotak stabil tu punca dianya berlaku
maksudnya perang lah. Di peringkat negara besar kita panggil. Di Timur Tengah lah terutamanya. Dan juga belah barat. Tapi lah ni bukan setakat ke barat saja lah. Duk gogek juga ke timur. Negara besar di sebelah timur pun duk bunyi. Duk ngukit belakang lah ni dengan Malaysia atau Malaysia. Ada belakang dan semua orang pun dalam fasa duk jaga-jaga. Nampak sikit. Terkini nak puk macam kapal perai sikit kan. Guana. Macam orang start duduk fasa berhati-hati lagu tu. Jadinya kita sebagai orang puan ni wanita Kelantan terutamanya perlu kau kita macam Cak Ana ataupun ambil pok juga. Benda-benda gini kau macam kau jatuh lah benda-benda gini. Kau kan tu pandangnya wajib kita ambil tahu. So wanita Kelantan ni sebenarnya terkenal dengan kita ni ada jiwa kependekaran. Sebab dulu yang memerintah kita ni sultanah-sultanah wanita. So kebijakan dipanggil Malakah. Bakat semula jadi kepimpinan wanita Kelantan tu memang dah ada dah. Sebab history tu memang buat kita lagu tu dah. So kita kena ambil tahu hak antarabangsa. Sebab benda tu kita rasa alo berlaku kat Iran tak berlaku kat kita. Siapa kata lo ni kecek dah nak pergi haji, adakah nak benarkan pergi haji ke tidak? Betul. Nasib baik baru ni umum harga super lagi tapi tak tahu lagi ni umrah nak naik lagu mana tak tahu lagi ni kita sebab pasca ekonomi pergi. Dan pada hari tu kita duk beranggapan peperangan ni lah US atau utamanya. Dia rasa peperangan dia bersama dengan Iran adalah pendek sebab dia tengok history dia dengan Iraq dan juga Libya. Syria. Dia ingat kau macam tu lah pergi masuk kat 4 hari sesah. Rupanya kali ni berbeza weh. Dia perlawanan teknologi kali ni. Inovatif. Betul. Kalau kita tengok saya pun terkejut jugalah macam mana ada senjata-senjata yang dibina secara dipanggil siluman. Secara tipu. Dia bina senjata-senjata. Lepas tu kapal-kapal pergi letak tu macam tipu-tipu. Tapi orang tak boleh kapal musuh tak boleh nak check. Lepas tu kita tengok habis peluru rupanya lah tipu benda tu. Ni teknologi Cina. So kali ni bukan biasa-biasa lah. Lepas tu saya ni biasa pernah pergi ke Iran. Saya pernah buat training kat Iran. Saya kenal orang dia. Iran ni dia ada satu benda tau. Dia macam pengawal Kelantan. Dia walaupun ada hak jaya, ada hak main, ada hak mungkin tidak bersama dengan kerajaan. Tapi kalau mu serang negeri aku mu jaga. Iran first. Dia betul kata lah kita jangan pecah. Saya duduk situ saya tengok lagu ni perangai orang Iran. Saya rasa saya tahu di jiwa Iran. Lepas saya kata sebab tu orang dia pelik sikit bila berlaku peperangan dia bukan pakat lari, dia pakat masuk. Dia jadi kau semangat. Dia kau semangat mari mula. Lepas tu kali ini peperangan ni dia adalah cetusan peperangan dunia ketiga ni. Dan kita berdoa jangan borak lah ke tempat-tempat lain. Jangan negara besar lain. Tapi negara lain pun dia macam nak toksik. Sebab tu ramai sekutu-sekutu US menolak untuk bersama menghantar bantuan-bantuan dan sebagainya bersama dengan US kali ni termasuk Spain, Perancis semua tolak kan. Demo nakkan kedamaian tapi kena ingat perempuan di luar sana peperangan ini sudah meletus. Tak nak dia akan mari rumah kita dan kita kena ada stand. Lepas tu Ustazah nak sokong lagu mana Iran ke Syiah. Masalah sekarang kita kena ingat gini, Iran ni dia masih lagi kita bukan melihat dari sudut agama ataupun mazhab. Kita melihat dari sudut geopolitik. Awak nak sokong US kau nak sokong blok kita, blok timur ni. Sebab di Iran juga dia masih ada lagi semangat Islam dan dia masih lagi ada sunni kat situ dan dia masih lagi mempertahankan Palestin dan lain-lain. Jadi awak nak pilih Israel US kau nak pilih Iran sekali. Tapi bukan bermakna awak Syiah. Betul. Awak ada stand awak. So kita wanita benda ni kena jelas. Sebab apa Amati? Sebab kita kena cerita betul-betul pada anak kita supaya anak kita ada stand yang betul. Saya tak usah macam ni. Ni kita duduk Kelantan. Sebelah kita 40 kilo petani. Pun anak-anak kita tak tahu cerita petani itu gapo. Buat apa petani lagu ni? Buat apa petani ni Melayu? Patut kecek lebih kurang kita. Tapi buat apa tak masuk negeri kita? Tak tahu ke satu. Sejarah tak. Patut jebeh pula. Lepas tu demo tu duduk di negeri banyak sejarah. Jadi orang kita ni bangun kelu padahal duduk sebelah kita. Nak sokong orang Islam sebelah sana. Bukan kita suruh pergi sokong dari sudut ekonomi, bantu, tak kerti nak beza. Jadi orang kita ni buta politik, buta sejarah, buta perjuangan Islam. Bila anak kita dalam diri dia tidak ada semangat meluat-luat mempertahankan Islam, aku rasalah orang macam ni boleh berkorban tak untuk Kelantan? Boleh berkorban tak untuk Malaysia? Boleh berkorban tak untuk agama? Boleh berkorban tak untuk bangsa kita?
Sebab tu kita tak heran lah ni budak-budak komen pelik-pelik. Betul tak? Main-main kau. Main-main dengan agama, main-main dengan bangsa Melayu, main-main dengan Islam. Macam-macam lah. Kita fikir macam mana budak ni macam ni. Because daripada awal tu kita tak pemikiran dan fikrah yang betul dalam otak dia. Sebab tu bila sebut pasal Iran malas cara, muka aku tak kena. Kenapa ni hari ni awak rasa dapur awak ni, betul tak? Lagu tu ngepek dah pagi. Ngepek dah. Dok kita nak suruh wanita Kelantan ni cakna. Bijak, betul tak? Independent, kita independence dan malakah kepimpinan yang ada dari diri kita luaskan. Kita exercise dengan cara yang betul. Gitu. Jadinya paling pentingnya sebab wanita ni dia pendidik utama lah dalam rumah. Jadi sebab itulah kena cakna. Ustaz sebut situ. Dan kita pun memang ada jiwa berjuang. Daripada sejarah negeri kita sendiri. Jadi kena sama-sama lah kita ambil pot juga. Kita kata tapi ikut keadaan kita lah. Jangan siapa tahap nak pergi masuk tentera kau kan pula. Nak jadi tentera boleh je. Tapi perjuangan ni ada banyak cara. Betul. Gitu. Okay. Tadinya kita kecek. Banyak dah isu. Awal-awal pasal poson ni lagi dah. Lepas tu masuk tengah pasal isu semasa. Jadi kita nak patah balik mula Ustazah. Sebab orang kata gua kecek mek Kelantan benda serius pula boleh raya ni kan. Kau lah orang duk kekos sekuk. Sedap pula Mana Ustazah jadi nak makan sekuk. Mana jadinya bila sebut Syawal ni orang nampak benda macam happy-happy sebab rumah terbuka sana, rumah terbuka sini. Jadinya bila kecek pasal Ustazah Asma Hussein ni, topik Ustazah kecek semua adalah jodoh. Jadi mudah ke Ustazah nak dapat jodoh sempena bulan Syawal? Ataupun mungkinlah ada keberkatan selepas Ramadan dan juga keriangan pada Syawal tu membantu proses mencari jodoh kau pandangnya Ustazah lah selama berpengalaman selama ni tentang topik ni. Saya nak cerita, jodoh ni misteri Allah tau. Tapi dia real. Benda yang impossible dia boleh jadi possible. Saya ada tahu anak murid saya pengalaman masa Ramadan itu kan. Saya pergi ceramah di Kedah. Ceramah kepada kaki tangan awam lah 1,000. Lepas tu 2023 saya pernah pergi. Tiba-tiba ada seorang yang jumpa saya, Ustazah saya dah kahwin. Saya pun suka lah kalau anak murid saya kahwin. Saya dengar dalam TikTok gitu. Dia kata Ustazah tahu tak, masa Ustazah mari dulu 2023 lain 2020 dia masa tu 30 lebih dah. Orang ni kadang-kadang 30 lebih macam mustahil lah nak jumpa jodoh dia. Kata dah lepas umur lah, kau dah lebih lain. Saya dah kahwin. Macam mana awak kahwin? Saya ingat tak tahun 2023 dulu saya pernah suruh Ustazah doa saya. Lepas tu saya doa lah. Masa tu saya doa lah dia. Doa biasa-biasa je. Bukannya kata doa macam tu oli pun. Biasa-biasa je. Dia kata nak tahu tak dalam program tu lah, tak tahulah Allah detikkan suami dia untuk Ita dia dalam program Ustazah. Lepas habis program saya, dia pergi Terengganu tak tahu. Lepas tu dah sebulan 2 kahwin 2 tu. Jadi dia kata Ustazah, dia kata memek, miracle lah dia kata. Saya kata tak ada miracle. Dia sesuatu berkat bulan Ramadan ni banyak. Masuk bulan Syawal kena yakin dengan jambatan jodoh Allah. Saya banyak testimoni saya umur 40 tiba-tiba jumpa jodoh. Saya nak cerita rezeki ni tak super. Lepas tu masuk ke dapur ni saya jumpa ada seorang ni dia cerita saya lah kan. Dia ni anak 9. Dia memang comel lah. Dia umur lebih kurang saya tapi tua sikit lah. Anak 9 ramal lah anak dia. Enggak dia tak ada oleh Allah sebelum Ramadan tu suami yang mati. Tapi dia kaya niat betul-betul lah. Saya nak cari suami untuk bersama-sama jaga agama. Dia tak si fitnah. Tapi dia pun mikir juga macam mustahil je orang jatin nak ke dia anak 9. Ada kau orang jatin nak anak 9. Payah tu betul lah. Dia kata tak apalah, tapi dia niat nak jaga agama. Dia pun tak si lah kata fitnah kau gapo. Dia nak duduk molek-molek lah. Bukan kata kena nafsu. Betul. Nak jadikan cerita, jiran sebelah rumah dia ni pula bini ni sakit lama dah. Tapi jiran dia memang bagus. Anak seorang. Lepas tu jiran dia ni jaga bini dia lama lah sakit mati bini dia. Lepas tu laki ni mati-mati duduk rumah berepek. Lepas tu orang pun kecek-kecek nikah lah dua ni. Jadi lah ni anak 10. Anak 10 pasal kata lah pada 11 kau mula Ustazah saya memang suruh Ustazah cerita kepada orang lain bahawa jodoh ni yakin lah dengan Allah SWT. Saya pun tak yakin tapi lo ni saya rasa macam kuasa Allah dia kata. Dia cerita saya tu berkaca lah mata dia. Jadi lo ni anak 10 dan dia tidak pernah sangka-sangka tahu akhir berkahwin dengan jiran sebelah. Lepas tu nak suka lagi lo ni pecah rumah dia tengah. Sambung. Ya sebelah-sebelah.
Jadi pun nikah dua tu. Orang kata awak no pula pada lelaki tu. Dia kata, lah saya memang dengan suami sokmo. Duk tengok dia jaga bini bagus. Lepas tu dia pula tengok sokmo saya. Walaupun anak 9, pasal saya nyanyi saya nikah. Itu misteri Allah tahu. Tak cerita lagi anak dara macam-macam. Sebab tu bulan Syawal ni, antara benda penting bulan Syawal ni kita ziarah. Lepas tu kita dah biasa dah pergi masjid, gapo beribadat, kita pergilah. Kadang-kadang kita tak jumpa jodoh stoko tu, tapi kita jambatan jodoh. Jambatan jodoh ni banyak tahu. Awak jumpa mak saudara lama tak jumpa, waris-waris lama tak jumpa, saing lama tak jumpa. Ni semua jambatan jodoh awak. Kadang-kadang awak kata saya sekelimiter, saya ni je saing saya. Syawal ni awak ziarah. Mak kata nak pergi mana, tak apa saya nak ikut. Kita kan kadang-kadang bila dah homo macam ni malah nak ikut. Takut bosan dengan mulut-mulut laser. Awak ikutlah. Apa tahu nak turun rumah, tahu baca doa, ya Allah tangku, awak mudahkanlah urusanku, bagi mata-mata yang baik sentiasa memandangku, mata-mata yang jahat ni jauh daripadaku. Waktu niat Allah pilihlah aku, macam gitu. Jadi awak pun niat betul-betul bawa mak awak pergi melawat macam-macam. Kadang-kadang jumpa mak cik tua, tapi mak cik tua tahu dia punya rangkaian banyak mana, cucu cicit dia banyak mana. Betul-betul teringat menampak bagus mati ni. Boleh tak? Ada teringatnya anak dara ambo. Bagus sesuai song awati sebut. Itulah jambatan jodoh. Lepas tu bulan Ramadan ni kita nak pergi pula lepas ni ke bulan apa tu, bulan korban tak lama pun banyak pahala ni. Doa lah banyak-banyak. Antara bulan-bulan yang penuh dengan keberkatan. Saya nak pesan jugalah bulan Ramadan ni, bila bulan Syawal nak ziarah orang, banyak kesenyuman. Lepas tu beki perangai kita ni jadi perangai yang mesra. Fikiran negatif buai-buai. Ni kita pergi gaduh nak pergi orang, aku nak tengok orang, nak tengok perangai orang, nak kata kau orang ni tak puas hati sana. Tak payah. Kita positif je, InsyaAllah. Mana tahu tak ada hujung tahun ni menikah tu. Sebab kita ni orang tua dah kiamat. Bila orang tua dah tak ada nak bercita-cita pun budak-budak. Kalau ada orang kena molek-molek tak haru molek, tak pakai menikah selalu. Dia tak serupa lah dengan umur lagi muda. Gitu. Satu lagi saya nak pesan, kita kan banyak jumpa orang tua bulan Ramadan ni, bulan Syawal ni. Betul. So lah orang tua doa. Betul. Salah satu doa saya. Mak cik ni bagus, saya tengok amalan banyak. Umur 70 rajin lagi semaya masjid. Mak cik nak tupai doa boleh. Mak nak tupai doa boleh. Boleh 100 orang berdoa tak? Okey lah Tuhan tak ni lagi. Betul tak? Gitu. Yakin dengan Allah, insyaAllah. Saya banyak dah testimoni saya. So tu antara pengalaman-pengalaman Ustaz lah. Bercerita. Mungkin kita boleh ambil keberkatan Syawal ni. Dan buat gapo Ustaz sebut tadi. Satu lagi Amat tu. Nak turun rumah tu, ataupun nak jumpa siapa-siapa, waris-waris mari, rajinlah tubik luar. Ni kita duduk dalam bilik, perak kita letih kan. Jangan tubik luar, awak baca doa ni kan. Janganlah baca depan orang dalam hati. Huwallazi arsala rasulahu bil huda bidinil wallazi arsala wallazi itu mula deh. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun, setengah walau karihal musyrikun. Betul tak? Baca ya Allah Tuhanku ni. Sebab ayat Quran ni saya baca betul kat tepak. Ayat Quran ni saya jumpa, saya rasa macam miracle ayat Quran ni. Sebab Rasulullah kata yang lantik Rasulullah menjadi rasul, yang timbulkan Rasulullah, walaupun ada banyak lagi orang hebat di Mekah tu, tapi Allah timbulkan Rasulullah berbanding orang lain. Sampai Rasulullah ni dikagumi, orang lain Rasul nampak Rasulullah sebagai Al-Amin. Nak akak batu pun nampak Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Jadi kita pun ni ya Allah Tuhanku, bagilah orang nampak aku, berseri-seri aurat aku molek. Baca apa tahu apa hembu. Saya dulu buat gitu tahu. Awak kena bersungguh gitu jugalah. Baca saya sebut nanti awak amal molek-molek, insya-Allah. Mana tahu lepas saja kata akhir tahun ni pak menikah berlaku. Mana tahu. Allahumma amin. Amin. Kita sama-sama mengaminkan. Mungkin penonton sekali pun boleh aminkan gapo doa ustazah saat ni tu. Dan amalkanlah apa yang boleh mampu. Okay, jadinya ustazah saya kira masuk dah lah tu sekali dengan petua-petua deh. Lagu mana yang mana ustazah panggil istilah dia tadi, jambatan jodoh. Bina jambatan jodoh sebanyak mungkin. Lepas tu hak mana kekal tu kan, insya-Allah lah ada rezeki dia di
penghujungnya. Gitu. Jadinya Ustazah, bila kita kecek dah bab keberkatan syawal sikit tadi tu, kita nak tahu jugalah bila nak buat ibadah ni lepas Ramadan ni, dia ada fasa blue ke apa tu panggil, Ramadan blue. Ramadan blue. Dia jadi ke nak istiqamah tu payah mula. Yalah, adalah sebab-sebab dia, okey. Cumanya mungkin Ustazah boleh beri petua juga. Lagu mana kita ni nak konsisten lah panggilnya. Kalau dok pun biar kita ni tak adalah kecewa dengan diri kan. Tak jadi hak Ustazah sebut tadi apa Ramadaniyun tu. Kan tak si jadi orang Ramadaniyun ni. Pendek je. Nombor satu ilmu. Dengan ilmu kita boleh lawan setan. Maksudnya kalau kita ada ilmu, kita tahulah hak ni pahala gini, hak ni boleh berkat gini, hak ni gini kalau buat gini sama dengan gini. Betul tak? Banyaklah. Okey, yang paling pentingnya adalah selain daripada kita buat ibadat khusus ni, ibadat umum seperti hak pahala banyak memperjuangkan agama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Hak ni pun antara tanda-tanda kekuatan agama dalam diri kita. Menghidupkan agama dalam diri kita, dalam masyarakat dan dalam jiwa orang lain. Kalau di Kelantan kita cubalah menghidupkan agama sebanyak mungkin. Walaupun kata orang ada orang Kelantan nak cuba orang kata merosakkanlah suasana beragama di Kelantan ke, dengan pakaian, dengan rambut, dengan perangai. Kadang-kadang konsert pelik-pelik walaupun kita dah sekat dan sebagainya kan. Tapi kita ni biar dalam diri kita menghidupkan agama dan memperjuangkan bi'ah beragama di Kelantan. Itu adalah orang kata bagi saya lah senjata terakhir lah untuk memastikan kita duduk di negeri yang orang kata diberkati oleh Allah. Baldatun apa ni? Tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ilmu tu kena ada. Jadi kita tahu walaupun sikit kita buat tapi berkat tu besar, impact sangat besar. Yang kedua, kena gapo-gapo ni kita kena ada berjemaah. Kalau rasa malas pergi masjid. Cari saing hok jenis passion suka juga buat amalan-amalan. Ni saing pun lebih kurang malas juga. Semaya celuk juga. Memang tak lagi lah. Dua ni lah kalau dapat amalkan, insya-Allah boleh membantu. Dua ni lah benarnya. So antara kunci dia lah nak konsisten, nak istiqamah dalam buat amal ibadat, ilmu, dan yang kedua kena berjemaah. Ataupun dengan circle yang baik lah, yang bagus dan sebagainya. Jadinya banyak dah kita kecek daripada bab syawal, posone, lepas tu pasal istiqamah saat ni, lepas tu masuk juga bab tunggu ni Aziz sikit, lepas tu bab biar Datuk Kalah, dan ada juga isu semasa peringkat global tak. Macam-macam lah kita kecek topik pada hari ni. Saya rasa lebih kurang je kalau kita raya kan, pergi rumah terbuka dan sebagainya. Mungkin topik-topik gini kita boleh kecek. Tak adalah kata tak tahulah nak kecek ke apa. Okay, jadi Ustazah, moga Ustazah duduk di negeri lain lah kalau ikut ke. Cumanya di Kelantan ni balik tika-tika ni. Bila tika-tika kelik tu ke, ada teringat tak Tok Guru Nek Aziz? Dan kalau ada Ustazah teringat tu ke, boleh kot kongsi sikit pengalaman Ustazah bersama dengan arwah untuk jadikan kita punya pengajaran lah sikit korang ke. Saya rasa ke arwah ni dia banyak lah mempengaruhi hidup saya dengan keluarga saya lah. Walaupun mungkin kita umur ni jauh ke, kat saya tak ada lah anak murid direct dengan Tok Guru, tapi kita membesar dalam suasana Tok Guru pernah perintah Kelantan. Jadi suasana sangat berbeza lah. Dan saya pernah main cikucak dengan Tok Guru ni. Tahu tak macam mana Ustazah Asmat cikucak? Masa tu gini, masa tu Tok Guru kena pergi sekolah mahal untuk buat program kat saya ni, antara pengarah program lah. Jadi saya kena make sure Tok Guru sapa kan. Tok Guru ni kalau dia sapa, dia jenis gini, dia tak oyak. Pukul berapa dia sapa. Lepas tu dia tak ada lah orang suka sambut-sambut Tok Guru ni kan bekas ustaz sekolah mahal juga. Jadi bagi dia macam balik sekolah dia lah. Anak dia pada sekolah tu. Tiba-tiba saya ni gelar-gelar kejar-kejar. Saya ni jadi gaduh sikit. Lalu maksud saya berkata aku rasanya gelar-gelar lagi. Potong Tok Guru. Lepas tu kita pun main cekucak. Tok Guru suka. Lalu dulu Tok Guru kata. So kata, lu Tok Guru, aku main cekucak dengan Tok Guru pula ni. Lepas tu barulah saya tunjuklah Tok Guru mana nak pergi kan. Dia main cekucak. Saya kata, Tok Guru dia halus jatuhnya. Tapi sangat humble. Kat kita sebagai budak-budak main cikucak dengan menteri besar apa tak? Kan proses dia. Menteri besar bukannya biasa-biasa. Jadi proses kita masa tu Masya Allah. Macam mana tu bagi peluang ni. Dan saya pernah bertemu dengan Tok Guru, interview. Dan apa yang saya amal ke daripada saya berkeluarga, siapa ada anak pinak, setiap kali balik Kelantan saya akan cari mana Tok Guru ceramah. Tengah padai ko, masjid ko, media ilmu ko, saya pergi. Semua ustaz kata, Tok Guru ceramah mana? Kita pergi lah. Anak tu dia berlari. Kalau padai berlari, duduk ketika lah, kadang dia tidur lah. Tapi dia membesar dengan Tok Guru duduk ceramah. Dan Tok Guru ni dia bukannya kata cerita politik belaka. Dia kalau tafsir lah. Yalah. Tapi dia pandai lah selit. Dia panggil siasat. Sebab bahasa Tok Guru ni dia padat, ringkas tapi bergena.
Bahasa dia berenah. Dan saya banyaklah juga tiru cara Tok Guru ulah sesuatu. Dan benda tu dia payah nak dapat pada orang lain sebab waktu Tok Guru ni kini ulama. Betul. Lepas tu pengalaman tu penuh lah daripada zaman-zaman sebelum. Lepas tu yang kedua, Tok Guru ni menteri besar. Banyak kepimpinan politik pun ada. Dan Tok Guru pernah hidup pada 2 zaman di mana Kelantan pernah masa tu jatuh, naik UMNO. Dan Tok Guru lah yang orang kata bertindak membangunkan balik parti masa tu. Dan Tok Guru pula mengetuai. So dia ada zaman muda dia, zaman kemudiannya. Okay. Dan saya pun ada pengalaman dengan anak Natu. Ada satu benda saya nak sebut. Okay. Masa awal-awal Tok Guru naik memerintah, antara benda Tok Guru pesan kepada pimpinan wanita muslimat lah. Okay. Antaranya ialah Tok Guru ni suruh pakai baju tu sesuai dengan rakyat. Kalau kita dulu kan budak sekolah harap ni kak, nak berdakwah kadang orang takut juga sebab kita ni pakai baju hitam, jubah kerah. Dulu kalau saya kak, tu dulu abuh tu mesti kerah. Kalau lembek-lembek gini tak boleh dulu. Jubah pun mesti kerah. Mati. Tak boleh. Jubah lembek-lembek warna-warni tak boleh dulu. Jadi Tok Guru kata tak boleh dah kita nak dakwah pasal orang Kelantan ni sifat dia janguk. Kena ada labuci, kena ada kawin. Macam lo ni Jawati boleh pakai gini. Dulu kita kalau harap tak boleh gini. Baju gini tak boleh dulu. Jadi Tok Guru kata kena pakai warna tu sesuai lah dengan rakyat semesta. Jadi orang boleh masuk. Lepas tu kalau tengok Datin Cik Iyah, Datin Seri Cik Iyah lah ni isteri pada almarhum Tok Guru ni, Sapala ni pun beliau semua pakai baju cotton yang bunga kecil kita berasa. Dan dia akan pakai, dia tak pakai tudung abuh, dia pakai tudung bawah bidang 60. So itu di train sebab sebagai first lady macam mana nak masuk dengan pelbagai jenis rakyat jelata. Masa tu tak apa nak boleh terima Islam lagi 1990. Saya hidup zaman tu 1990 ni saya kata Junel masuk ke 1. Jadi sebelum tu saya dah biasa dengan konsert-konsert. Yalah. Saya dah biasa dengan saya biasa mata saya tengok night club di Kelantan. Adik-adik mungkin tak biasa Kita dulu biasa tengok tempat night club, ada judi, ada tempat pelacuran. Tak kau lupa lah maksudnya. Kelantan lagi daring. Dia daring. Kelantan dia bukan macam orang KL ni bersederhana. Kalau Kelantan dia daring. Ya nelek. Ya nelek. Kalau misalnya hak baik tu baik nelek. Kalau hak seksi tu nelek lagi. Jadi Tok Guru nak ubah tu antaranya melalui penampilan. Sebab tu kita tengok macam muslimat kita ni kan. Muslimat di Kelantan tak supo tahu dengan muslimat di luar. Muslimat Kelantan boleh tengok warna-warni. Amirah dia pun pakai suar pun ada. Lepas tu dengan belik-belik mokcik. Ada saya jumpa mokcik sore ni. Jawatan kuasa muslimat lah. Umur kat 60. Belik 14 kali. Saya tak jumpa ni muslimat. Katalah saya sebut politik sikit lah. Muslimat pahluan ke. Umur 60 belik-belik tak ada. Lepas tu lah buci wajib di Kelantan. So saya nampak benda tu merakyat. Melalui agama tu dia jadi macam sebati. Jadi orang Kelantan ni kalau dia kata tak kerti agama ni nipu, kecuali dia pilih untuk tak semaya, tak ngaji Quran. Sebab Tok Guru ni sepoh. Dia tahu pasal agama, cuma dia nak buat tak sih. Macam mana boleh merakyat? Ni pengaruh Tok Guru. Sebab tu siapa lah ni sebut lagi Tok Guru. Gitu. Majlis ilmu pun banyak lah ni di Kelantan pun sebab Tok Guru nyetak lah dia kalau kira. Kalau tengok di semua kawasan ni kan ada macam medan-medan ilmu lah. Di Terengganu pun saya tengok dah start dah medan ilmu. Menarik. Sebab iyalah sambil duk beli pasar orang lalu kat tepi jalan dalam bandar. Zaman saya kecil dulu, benda tu hampir mustahil nak buat di bandar. Tapi bila Tok Guru naik, Tok kata okey, tengah bandar ni kita buat majlis ilmu. Lepas tu bila Tok Guru naik, masa tu dulu stadium Madinah Ramadan bukan di stadium. Betul. Tahu tak dulu mana awati Madinah Ramadan? Pada bah tu. Di pada bah tu ya buat macam dengan kayu pape sikit pergi maya situ. Mana ada gris maya atas jalan tengah bandar. Kita start dulu. Jadi lama-lama rakyat ni terbiasa tengok. Satu tempat kita stadium Pak Maya tu biasa. Pak lain stadium Maya ni benda tak biasa lagi weh. Kalau stadium Pak konsep biasa. Gitu. Tu antara kisah lah sebab saya daripada zaman beralih sampai lo ni. Gitu. Okay, banyaklah pengalaman Ustazah dengan arwah Tok Guru tu. Antaranya yang paling menarik awal tadi tu lah duk main cikecak. Sebut cikecak ni mesti sengih ni. Jadi Ustazah Tok Guru bersengih. Jadi Ustazah ni pun antara orang yang sok mau senyum lah, sok mau sengih orang Kelantan.
panggil sengih. Gitu kan. Sengih senyum. Jadinya apa tu petua Ustazah? Boleh jadi macam senyum seumur sengih seumur. Maksudnya masa muka ni tak letih lah kata nak senyum. Ada tukut lah boleh share. Senyum dia kena berlatih juga. Saya antara sebab saya senyum gini. Bila saya senyum, dia sebahagian daripada masalah sesar. Lepas tu kalau Awati perasan bila kita buat kerja kan, apa-apa kita senyum dulu. Kalau kita masih dulu, dia nak sesar masalah tu tak mari. Gitu. Makhraja tu, kata jalan keluar tu tak mari. So kalau kita penat dalam meeting pun kita senyum dulu. Paling kurang orang tengok kita lega dah. Lepas tu antara benda saya buat juga adalah, okey, kalau kita cuci muka kan, itu saya pernah ajar dah baca doa cuci muka deh. Okey, pergi buka balik. Siara yang tu nanti kita tag siara tu, amalkan doa tu. Lepas tu awak kena buat gini. Ni saya belajar daripada ada macam ustaz daripada belah petani. Dia umur dah tapi muda. Tu tak bucik kita kata macam mana lah dia. Tapi orang lelaki memang payah sikit bucik pada kita ni. Tapi kalau bucik payah pula nak korang. Gitu kita pula. nak puai kalau beranak ramai ni payah sikit lah perut. Tapi kau muka kita tengok ceria. Antaranya dia kata kalau misalnya kita ada apa ni test ni back eye bag ni kan. Jadi buat gini pagi-pagi ni ataupun setiap kali cuci muka saya buat pagi dan petang nak tidur ke kita tarik gini, tarik sini, tarik sampai kena sini. Ni ada punak kita kan. Kalau tekan kita rasa macam bengis sikit kan. Tarik sini 10 kali. Lepas tu sini pula ni kat hidung ni kan, tarik sini 10 kali. Sebab sini dia akan naik sering. Ni kan muka kita bila tua kan dia jatuh macam kat mata saya boleh tengok kan. Mati dia muda lagi dia naik. Macam saya kalau tua dia kalau jatuh. Kalau kita pagi bangun tidur lagi kalau jatuh sebab kita dah tua kan. Okey, lepas tu sini pula ni. Start daripada dagu ni. Start daripada dagu. Naik gitu 10 kali. Lepas tu ni bawah ni 10 kali. Saya buat gini 10 kali tarik sampai telinga. Telinga ni dia banyak masa-masa yang bagus. Kalau rasa bengih kau ni pala kau tak apa nak cedik, nak tarik telinga ni macam ketuk ketampi. Gitu. Ni muscle banyak sini. Lepas tu satu lagi adalah ni. Ni kan ada orang tekuk ni 10 kali kau. Jadi dia akan terik. Lepas tu kita senyum pula. Nyo tua juga. Tapi orang kata proses penuaan tu tok lah orang kata serabut perut tengok. Tak ada lah kita umur 20 orang yang umur 40. Ya, gelebes sana gelebes sini. Ni petua orang tua-tua. Lepas tu lagi saya jaga makan lah. Jaga makan ni penting lah. Okay, beres. Terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian sudi bersama kami di podcast Mek Kelantan sempena bulan Syawal ni. Jadi harapnya insyaAllah kita akan masuk kepada siri yang seterusnya nanti, mungkin dengan wajah baru ataupun gaya yang baru. Wallahualam, kita pun tak tahu. Dan kita nak juga penonton-penonton bagi cadangan. Siapa nak jemput, nak gimana, nak cover siapa. Sebab kalau boleh Mek Kelantan ni kita nak dimensi baru pula. Nak explore lebih banyak lagi customer Mek Kelantan. Sebab di Kelantan ni saya rasa banyaklah rahsia-rahsia kita patut kongsi. Terutama kepada anak-anak muda Kelantan. Mungkin kita care banyak tubik korang apa ni. Siapa nak sponsor kita? Ustazah, kita bagi tahu kat penerbit. Bagi tahu kat penerbit, saya nak suruh awak kat Mek Kelantan cover kedai saya. Kita boleh buat. Dengan syarat biar adalah unsur-unsur Mek Kelantan. Sebab kita nak angkat jati diri dan kekuatan bangsa dan malakah Mek Kelantan. Gitu. Kemah tu. Tak gogek. Okey, jadi kita jumpa pada episod dan juga siri yang seterusnya mungkin. Jadinya apa yang salah silap tu daripada kekurangan kami lah. Tapi apa yang lebih tu daripada Allah SWT. InsyaAllah semoga bermanfaat dan selamat berhari raya. Wa kullu antum fil khair. InsyaAllah. Kullu am wa antum bi khair. Kullu am bi antum bil khair. Okey, jadi selamat hari raya. Ustazah mungkin ada ucapan terakhir kepada penonton mengenai hari raya. Sekali selamat hari raya kepada semua. Jangan lupa beraya-raya juga, tapi dalam masa yang sama kita bersederhana dan kita jadikan ini sebagai lifestyle lah. Kalau lepas ni kita kaya balik pun kita lifestyle kita macam ni lah. Sebab kita kena fikir untuk jaga masa panjang. Tapi satu lagi saya nak pesan, jangan lupa kita nak masuk dah bulan Korban. Kalau orang yang bagus dia akan sentiasa berkorban. Macam saya sendiri tak pernah miss lah korban. Daripada saya tak ada duit tak terima tau. Tak pernah miss korban. Dan lepas berkahwin Sapala ni tak pernah miss. Sebab kita jadikan benda tu kewajipan bagi kita. Itulah sumbangan kita dan lambang kekuatan kita dan kedekatan kita dengan Allah. Simpanlah duit daripada sekarang. Boleh lah tu mula-mula menabung juga. Dan saya ingat tadi pun Ustazah ada sebut macam kita ni kena menghidupkan
diri kita dengan agama dan masyarakat dan sebagainya. Okay, jadinya jumpa pada episod yang seterusnya. Sukses. Mek Kelantan.